untuk nak pergi ambil luggage kalau di KLIA 1. Di KLIA 1 ni kena naik train ni pergi ambil luggage. Kalau KLIA 2 tu kita masuk dalam tu terus menuju ke tempat ambil luggage. Itu beza dia. Vietnam Airlines. Siapa dah? Okay, dah tiba. Semua yang tiba ni nak ambil luggage lah ni. Zu sedang tunggu transit ke Putrajaya. Kat situ Zu nak singgah sekejap nak solat. Kat sini ramai sangat. Ini on the way ke Salatiga. Lepas tu nanti sampai ke Putrajaya. Dah berhenti di Salatiga menuju ke Putrajaya. Dah sampai di stesen Putrajaya. Zu di Putrajaya, Zu nak pergi ke TBS. Zu ambil MRT kat sini. While holding the handle firmly. Kita akan turun di Cheon Seo Ling. Zu akan pergi ke LRT seterusnya. Dari Putrajaya ni Zu akan berhenti ke 8 stesen lagi untuk sampai ke Cheon Seo Ling. Ini stesen Bandar Tun Razak. Lepas ni sampai ke Bandar Tasik Selatan. Situ Zu akan turun.